Kita terlalu mudah berkata dan mengeluarkan kata-kata kesat tanpa memikirkan kesan kepada orang lain. Buli cyber bukanlah gurauan, ia adalah penderan emosi. Sebar kebaikan, bukan kebencian. Korang tengok ni. Kau tengok muka dah lah. Lepas tu acah-acah insert. Apa? Tak dah lagi. Macam mana aku nak bayar hutang tu? Pelbagai pengisian menarik menanti anda semua sempena PMK Digital Day 2025. Kita ada taklimat krisis buli cyber, Ada slow quiz, the challenge dan juga pameran mini book. pelbagai hadiah menarik menanti anda semua. Antaranya kita ada slow ceramah dengan tajuk terhangat pada masa kini tentang judi online. Kepada semua pelajar dan staf PMK, marilah kita beramai-ramai datang ke mini book ini. Jom. Warga PMK sekalian, jangan lepaskan peluang untuk menyertai TikTok Challenge PMK Digital Day. Ada 2 kategori kau nak tahu. Kategori apa? Kategori pelajar dan kategori staff. Kalau korang nak tahu info lanjut berkenaan dengan TikTok Challenge ini, korang boleh scan QR code. Jangan lupa temu janji kita pada 30 September bermula 8.30 pagi hingga pukul 1 petang di Dewan Serbaguna Politeknik Melaka. Stay safe, stay connected.